Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini. Allah masih mengizinkan kita untuk berkumpul pada hari ini untuk kita melakukan satu perkara yang berfaedah, yang bermanfaat, iaitu tidak lain tidak bukan untuk kita memahami apa mesej, apa ayat yang Allah ingin sampaikan di dalam kitabnya, iaitu Al-Quran. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu sangat banyak. Daripada kita kecil sampailah kita besar sekarang, nikmat Allah tu tidak pernah putus langsung. Daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur semula, nikmat Allah tu tidak pernah terputus walaupun sesaat. Bahkan nikmat yang Allah berikan kita tu daripada bila? Daripada kita kecil lagi kan? Nikmat tangan, nikmat kita dapat melihat, nikmat kita dapat bernafas, bercakap, dan ni semua ni kita dapat bergerak, kita dapat berjalan, ketahuilah itu semua adalah nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita. Jadi jangan kita pernah kosongkan lisan kita daripada sentiasa memuji Allah, sama ada ketika kita mendapat musibah ataupun kita mendapat nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita ingin menghitung seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu. Jadi itulah, banyakkan kita bersyukur kepada Allah dan jangan kita pernah kosongkan ataupun kita lupa daripada membasahi lidah kita ni dengan sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sambung tadabbur surah Al-Hujurat, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Setelah kita sudah tadabbur ayat yang ke-13 yang ditadabbur oleh Ustazuna Thaqif, jadi insyaAllah hari ini anak akan sambung pula tadabbur ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-14, dan insyaAllah kalau masa mengizinkan, tidak ada apa-apa halangan, jika Allah mengizinkan kita akan tadabbur dua ayat terus, iaitu ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Jadi boleh faham bahasa Sabah kan? Jadi anak orang Sabah, sebab tu anak cakap bahasa Sabah. Kalau tidak faham, tanya saja. Jadi kita boleh sambung terus . Kita pergi ke smartboard. Jadi ayat yang ke-14. Jadi Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalatil a'rabu amanna. Telah berkata, kita terjemah dulu. Qalatil apa maksudnya? Telah berkata. A'rabu. Apa maksud a'rabu? A'rabu? A'rabu Arab Badui. Telah berkata Arab Badui. Jadi Arab ni, Arab dia ada dua. Arab ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama ni Badui. Dan yang kedua Arab Bandar. Yang kedua Arab Bandar. Apa beza Arab Badui dengan Arab Bandar? Siapa boleh bagi anak contoh apa beza Arab Badui dengan apa Arab Bandar? Arab Badui apa sih? Jadi Arab Badui ni
dia tidak ada rumah yang tetap. Okey, dia sentiasa berpindah-pindah. Okey, Arab Badui dia akan tinggal satu tempat tu, lepas tu dia pindah, berpindah, sentiasa berpindah. Itu Arab Badui. Kalau Arab Bandar? Arab Bandar sih? Kalau Arab Bandar pula berbeza dengan Arab Badui. Arab Badui ni dia berpindah-pindah, tapi kalau Arab Bandar satu tempat saja orang stay. Itu beza Arab Badui dengan Arab Bandar. Boleh faham? Dan kalau kita mau tahu jelas yang paling perbezaan jelas beza antara Arab Badui dengan Bandar, Badui ni dia lebih kurang macam mereka ni jauh daripada ilmu. Okey, Badui ni mereka lebih jauh daripada ilmu. Senang kata akhlak dorang pun tidak berapa cantik lah, tidak bertamadun. Yang kita tahu yang orang yang kencing di Masjid Nabi, itu Arab mana? Masa tu ada orang kencing dekat masjid, lepas tu sahabat mau pukul, mau halang. Lepas tu Nabi larang. Sebab apa? Sebab dia tu orang Arab Badui. Lepas tu orang yang tarik selendang Nabi, lepas tu dia minta kepada Nabi duit. Itu Arab mana? Itulah Arab Badui. Mereka ni jauh daripada ilmu. Sebab tu akhlak dorang pun tidak berapa cantik lah. Okey, berbeza pula dengan Arab Bandar. Kalau Arab Bandar, akhlak okey, ilmu pun ada. Itu perbezaan Arab Badui dengan Arab Bandar. Okey. Jadi dalam ayat ni dalam ayat ni pula Arab di sini adalah orang Arab Badui. Okey. Telah berkata Arab Badui, amanna. Kami telah beriman. Okey. Jadi sebab turunnya ayat ni, ceritanya Arab Badui ni mereka jumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang datang dekat Nabi dan dia orang cakap, "Ya Muhammad, semuanya kami telah beriman." Orang kata kami telah beriman. Jadi turun ayat ni untuk menafikan dakwaan mereka, pengakuan mereka yang mengatakan bahawa mereka tu beriman. Okey, yang jumpa Nabi lepas orang kata telah berkata orang Arab Badui bahawa mereka tu telah beriman. Jadi turun ayat ni untuk menafikan dakwaan mereka tu kul. Allah perintahkan kepada Nabi, katakanlah lam tu'minu. Lam belum, tu'minu kamu beriman. Okey. Jadi di sini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bagi tahu kepada Arab Badui tu, ni ada kul. Okey, sebelum tu bila ada kul menunjukkan apa? Perintah. Menunjukkan wajib untuk Nabi sampaikan. Tapi kalau macam mana dengan ayat yang tiada kul? Ayat yang Allah tidak sebut pun tentang kul. Adakah itu tidak wajib? Wajib. Betul. Wajib atau tidak? Jadi apa beza bila Allah tidak sebut kul dengan Allah sebut kul? Semua ayat Nabi kena sampaikan, betul? Tapi apa beza bila Allah sebut kul dengan Allah tidak sebut kul? Betul. Okey, bila Allah sebut kul menunjukkan lagi wajib untuk Nabi sampaikan kepada umatnya. Okey, semua ayat Nabi wajib kena sampaikan. Tapi bila Allah kata kul, maka lagi wajib untuk Nabi sampaikan kepada umat-umatnya. Dan buktinya hari ini kita dapat apa yang Allah perintah kepada kita, apa yang Allah mau sampaikan kepada kita, buktinya ni ayat ni sampai kepada kita hari ini. Itu bukti Nabi Muhammad ni dia melaksanakan tugas yang Allah berikan kepada dia. Okey, jadi itu beza bila Allah sebut kul dengan Allah tidak sebut kul. Dua-dua wajib, tapi yang paling wajib bila Allah sebut kul, katakanlah wahai Muhammad. Jadi Allah katakanlah wahai Muhammad, belum kamu beriman. Kamu ni siapa? Arab Badui itu. Walakin, dan akan tetapi, kulu, katakanlah Pak Ustaz Salam lah. Kami serah diri, kami telah Islam. Islam.
Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Lamma dan belum, yadkhuli masuk, al-iman iman, fi qulubikum dalam hati-hati kamu. Okey, ada badui yang kata yang kami ni telah beriman. Lepas tu Allah perintahkan kepada Nabi untuk bagi tahu yang kul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, yang mereka ni Arab Badui ni mereka belum beriman, akan tetapi katakanlah yang kami sudah Islam, kami sudah serah diri. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan belum masuk iman tu dalam hati mereka. Okey, jadi apa ayat ni? Ayat ni kita sudah faham secara yang kita faham ayat ni, orang Arab Badui ni dia belum beriman lah, tapi dia baru Islam. Tapi secara message yang Allah sampaikan, yang secara terperinci, apa yang Allah sampaikan? Pak Hasib, Muhammad, apa tu? Apa message yang Allah sampaikan dekat ayat ni? Muhammad? Hasan? Aman tahu, Mak? Apa sih? Bukan semua orang Islam tu beriman. Asif kata bukan semua orang Islam tu beriman. Jadi dalam ayat ni Allah mau bagi tahu iman iman dengan Islam tidak. Iman dengan Islam adalah salah satu perkara yang berbeza. Islam lain, iman lain. Jadi macam mana, apa tu iman? Apa tu Islam dan apa tu iman? Macam mana kita mau tahu apa tu Islam dan apa tu iman? Macam mana, Hasan? Apa tu Islam dan apa tu iman? Siapa boleh bagi tahu? Apa tu Islam dan apa tu iman? Okey, kalau kita mau lagi jelas apa tu iman dan apa tu Islam, boleh buka hadis Jibril. Okey, semua boleh nampak kan? Okey, jadi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, katanya, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Ketika ini dalam pada satu hari sahabat Umar dengan para sahabat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat apa? Mungkin orang tengah menuntut ilmu daripada Nabi, duduk dalam majlis ilmu, kita tak tahu kan. Tapi mau ceritakannya, masa ni Umar dengan para sahabat sedang berkumpul dengan duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadis siyab. Lepas tu datang seorang lelaki yang dia memakai pakaian yang sangat putih. Okey, datang seorang lelaki, dia memakai pakaian yang sangat putih. Lepas tu shadidu sawadis sya'ri. Dan lelaki ni pula rambutnya warna apa? Rambutnya kehitaman. Rambutnya yang sangat hitam. Okey, dia datang dengan pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat hitam. Lepas tu la yura alaihi asarus safar. Dan dia ni tidak terlihat seperti orang yang bermusafir. Dia tidak terlihat seperti orang yang bermusafir. Kalau orang musafir mesti dia datang daripada tempat yang jauh lah kan. Jadi bila dia datang tempat yang jauh, mesti dia punya pakaian tu kusut masai, rambut pun berdebu apa semua kan. Tapi lelaki ni pakaian sangat putih, lepas tu rambut pula dalam keadaan sangat hitam, menunjukkan dia seperti orang yang tidak bermusafir. Lepas tu wala ya'rifuhu minna ahad, dan kami semua tidak kenal siapa dekat dalam semua tu, semua tidak kenal siapa dia ni. Jadi dia memang orang asing lah, orang tak kenal. Okey? Lepas tu hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah lelaki tu dia duduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lepas tu dia duduk tu, dia rapatkan lututnya bertemu dengan lutut Nabi Muhammad. Maksudnya dia punya posisi duduk dengan Nabi ni sangat rapat, sangat dekat. Sampai dia punya lutut dia dengan lutut Nabi bertemu. Okey? Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Lepas tu dia letak tangannya di pahanya. Paha. Okey, paha. Dia letak tangan dia dekat paha dia. Okey? Lepas tu waqala, dan lelaki ni berkata, ya Muhammad. Dia kata, wahai Muhammad. Okey, apa yang kita dapat bila dia kata Muhammad di sini, ya Muhammad? Apa yang kita dapat? Apa tu? Rukun Islam. Kan? Bila dia sebut wahai Muhammad, menunjukkan dia memang tidak kenal. Jadi bila orang tengok pun, oh dia ni memang tak kenal Nabi ni. Bila dia kenal Nabi, dia masih panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi ni dia panggil ya Muhammad. Jadi bila orang tengok pun, oh dia ni macam memang tak kenal lah Nabi ni. Okey. Lepas tu dia kata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada aku, ceritakan kepada aku, kabarkan tentang aku, kepada aku apa itu Islam. Dia tanya apa itu tentang Islam. Lepas tu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam yang pertama adalah an tashhada an la ilaha illallah, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam ada berapa? 10 kan? 6? 5. Okey. Jadi rukun Islam yang pertama sekali Nabi bagi tahu, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad tu, engkau bersaksi juga bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, utusan Allah. Ini yang pertama, rukun Islam. Lepas tu yang kedua pula, wa tuqimas solah, dan engkau mendirikan solat. Ini yang berapa tadi? Kedua. Ini yang kedua. Lepas tu wa tu'tiyaz zakah, dan mengerjakan zakat, wa tasuma Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan mengerjakan haji bagi siapa yang mampu. Okey, bagi siapa yang mampu. Jadi 1 2 3 4 5. Lepas tu apa lelaki tu cakap? Qala sadaqta. Apa maksud sadaqta? Engkau benar. Okey. First kali lelaki ni dia tanya kepada Nabi, wahai ya Muhammad, apa maksud Islam? Nabi pun bagi tahu, engkau mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu dirikan solat, berikan zakat, puasa pada bulan Ramadan. Lepas tu lakukan haji bagi siapa yang mampu. Dia tanya, lepas tu dia kata engkau benar. Pelik ataupun tidak? Kenapa pelik? Seolah-olah macam contoh kita tanya cikgu kita, cikgu 1 tambah 1 berapa? Lepas tu cikgu pun cakap 2. Kita cakap betul cikgu. So dia nampak pelik lah kan. Kita tanya, lepas tu kita yang betul kan. Jadi beginilah juga lelaki ni. Lelaki ni dia tanya, lepas tu dia yang betul kan. Dia kata betul, engkau benar. Okey. Jadi ini rukun Islam. Ini tentang Islam. Lepas tu dia berkata lagi, qala, lelakinya berkata, fa akhbirni anil iman, dan bagi tahu pula aku tentang iman. Iaitu aku pula, apa tu iman? Lepas tu qala, Nabi berkata, an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, engkau percaya kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi, kitabnya, wa rusulihi, dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan pada hari akhirat, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Okey, dan engkau percaya, beriman kepada takdir baik ataupun buruk. Dan lelaki itu pun kata lagi, sadaqta, engkau benar. Sebenarnya hadis ni panjang lagi. Lepas tu lelaki ni tanya tentang ihsan, tanya tentang hari kiamat. Panjang ni, tapi kita mau tahu sebab, kita mau tahu part ni saja, tahu apa tu Islam dan apa tu iman. Jadi sebenarnya lelaki ni siapa? Siapa lelaki ni? Malaikat Jibril.
Okey, lelaki ni adalah malaikat Jibril yang menyerupai manusia lah. Sebenarnya dia datang kepada Nabi untuk mengajarkan kita apa tu Islam dan apa tu iman, ihsan, hari kiamat dan sebagainya. Okey? Okey, kita sudah tahu yang Islam apa tadi? Islam mengucap 2 kalimah syahadah, lepas tu solat, zakat, puasa, lagi haji bagi siapa yang mampu. Lepas tu kalau iman pula, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari akhirat dan takdir baik ataupun buruk. Okey, sekarang apa beza dia? Beza dia amalan. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Rukun Islam tu amalan kita, rukun iman tu kepercayaan kita. Okey. Barakallahu fiik. Okey, jadi untuk kita senang tahu, Islam adalah amalan perbuatan. Islam adalah amalan perbuatan. Iman lama nampak amalan kepercayaan hati lah. Boleh nampak nampak? Nampak Iman amalan hati lah. Iman amalan hati. Ini perbezaan. Kalau Islam perbuatan, amalan luar. Macam contoh kita mengucap, bayar zakat, solat, puasa, tu semua amalan perbuatan. Tapi kalau iman pula adalah amalan hati. Iman adalah amalan hati. Okey? Dan dua ni antara Islam dengan iman, mana level yang tertinggi? Level tertinggi adalah iman. Jadi untuk kita tahu siapa yang mukmin sudah tentu dia Muslim. Dan siapa yang Muslim belum tentu dia mukmin. Boleh dapat? Yang mukmin sudah tentu Muslim, yang Muslim belum tentu mukmin. Jadi level iman adalah iman level yang tertinggi. Bawahnya Islam. Okey? Sebab itulah kadang ada orang solat, puasa, dia bayar zakat, dia pergi haji semua, tapi dia tetap juga buat maksiat kepada Allah. Dia menipu, mengumpat, mencuri, berzina dan sebagainya. Adakah itu dia beriman? Tidak. Itu dia baru Islam, tapi dia belum beriman. Tapi kalau orang beriman ni memang semua itulah ni. Dia bayar zakat, dia puasa semua dan dia pun percaya yang adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, adanya neraka, syurga, adanya hisab, semua tu. Dan akhirnya dia tidak akan lakukan maksiat kepada Allah. Kalau dia lakukan pun dia bertaubat. Okey, jadi boleh dapat sudah perbezaan Islam dengan iman. Dapat kan? Itulah perbezaan Islam dengan iman. Ada soalan? Jelas Kembali kepada ayat. Okey. Jadi, Amar, kalau seorang tu beriman, adakah dia sudah Islam? Kalau orang tu Islam, adakah dia sudah beriman? Belum tentu. Tapi siapa yang beriman, dia sudah tentu Islam. Okey? Jadi kita kena tahu sekarang, kalau orang mesti cakap, kita sudah Islam, kita sudah Islam. Tapi kita kena cek juga diri kita, adakah kita sudah beriman? Okey? Ketahuilah beriman sudah tentu Islam dan Islam belum tentu beriman. Okey. Lepas tu, wa in tuti'ullaha wa rasulahu, dan sekiranya tuti'u, kamu taat Allah wa rasulahu, dan rasulnya, la yalidkum min a'malikum syai'an. Tidak. Yalidkum, apa maksud yalidkum? Mengurangkan kamu.
min daripada a'malikum, amalan-amalan kamu. Syai'an, sedikit pun. Okey. Okey, mula bagi tahu yang orang Arab Badui ni, diorang belum beriman, tapi diorang baru Islam. Iman tu belum masuk ke dalam hati mereka. Jadi Allah mau sampaikan kepada kita yang apa Allah mau sampaikan? Apa Allah mau sampaikan dekat ayat ni? Hah? Yang iman dengan Islam itu tidak tidak sama, berbeza. Okey. Lepas tu Allah bagi tahu pula sekiranya Arab Badui ni mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak mengurangkan kamu daripada amalan-amalan kamu sedikit pun. Kita ambil dari sini dulu. Wa in tuti'allaha wa rasulahu. Okey, kita ambil dari sini dulu. Apa yang ayat ni Allah mau sampaikan? Pertama bagi tahu yang kamu ni belum iman tapi kamu sudah Islam. Iman tu belum masuk lagi ke dalam hati kamu. Lepas tu Allah bagi tahu sekiranya engkau taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, tidak mengurangkan sedikit pun amalan-amalan kamu. Apa yang Allah mau sampaikan? Dalam ayat ni Allah mau sampaikan tentang apa? Allah memang kena taat dengan Allah, tapi apa kaitan? Apa kaitan? Kalau orang Badui itu dia masuk ke iman hati mereka, amalan mereka tak sia-sia. Tak, kita ambil dari sini dulu. Dan ini dulu. Kita ambil sini. Kalau orang Badui itu beriman, Kalau- dia akan taat kepada Allah dan Rasul. Hampir-hampir lagi tu. Tapi betul lah. Okey. Jadi Allah bagi tahu dalam ayat ni, orang Arab Badui ni mereka sudah Islam kan? Untuk lengkapkan, untuk sampai kamu dapat beriman, caranya kamu kena taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Itu caranya. Kamu sudah Islam ni, untuk kamu lengkapkan sampailah kamu beriman, caranya taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kena dua-dua ada. Tidak boleh taat pada Allah saja tapi tidak taat pada Rasul, tidak boleh. Dan tidak boleh juga taat kepada Rasul dan tidak taat kepada Allah, tidak boleh. Dia kena dua-dua sekali, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi Allah membagi tahu kepada Arab Badui ni, untuk kamu sudah Islam kan? Untuk kamu lengkapkan sampailah kamu beriman, caranya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Okey? Dan ulama mengatakan iman yazidu wa yankus. Iman ni yazid, apa maksud yazid? Apa maksud dia Zaid? Bertambah. Okey, iman ni bertambah. Wa yankus? Iman ni berkurang. Okey, iman dia menaik dan dia menurun. Bertambah dan mengurang. Lepas tu wa yankus bil ta'ah. Wa yazidu bil ta'ah wa yankus bil maksiyah. Iman ni dia naik, bertambah dengan taat. Taat kepada Allah dan Rasul, dan dia berkurang dengan bermaksiat. Okey? Itulah iman. Jadi bila kita taat semua perintah Allah, apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, kita lakukan semuanya, kita tinggalkan apa yang Allah kata jangan buat ni, jangan buat tu, kita tinggalkan, maka bertambahlah iman kita. Lepas tu kalau kita tinggalkan semua, kalau kita lakukan apa yang Allah larang, Allah suruh jangan buat ni tapi kita buat juga, maka berkuranglah iman kita. Okey, maka berkuranglah iman kita. Siapa boleh bagi ana satu contoh seorang nabi yang dia minta kepada Allah, yang dia minta kepada Allah apa? Macam mana? Dia nabi dia minta untuk dia menambahkan imannya. Dalam surah apa? Baqarah ayat 200. Cuba buka kan? 206 ke 260? 260. Surah Al-Baqarah ayat 260.
Okey? Nabi Ibrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang Allah rakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 260. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ketika mana berkata Nabi Ibrahim kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, arini kaifa tuhyil mauta. Tunjukkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Okey, macam mana kau hidupkan perkara yang sudah, benda yang sudah mati? Tunjukkan kepada aku. Lepas tu Allah kata, qala awalam tu'min. Wahai Ibrahim, adakah engkau belum beriman kepada aku? Engkau tidak percaya kepada aku? Lepas tu Nabi Ibrahim jawab lagi, qala bala. Bahkan aku percaya kepada engkau. Aku beriman kepada engkau. Walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi aku ingin meyakinkan, aku ingin menaikkan imanku ni. Untuk apa? Mempercayakanlah hatiku ni. Sebab iman tu dia naik turun. Jadi Nabi Ibrahim untuk dia menaikkan lagi keimanannya kepada Allah, dia mau tengok macam mana Allah menghidupkan perkara yang hidup, yang mati pasal Allah hidupkan. Macam mana Allah lakukan? Jadi inilah contoh Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim ini dia digelar sebagai apa? Siapa tahu Nabi Ibrahim digelar sebagai apa? Apa tu Khalilullah? Kekasih Allah. Dan bahkan memang sudah 100% akan dijamin syurga lah. Okey? Tapi tengok macam mana dia punya usaha tu untuk imannya tu naik. Untuk dia tambah-tambah imannya. Dia nak mau stay satu tempat je tapi dia mau bertambah. Okey, ini Nabi Ibrahim. Balik kepada ayat kita. Ini Nabi Ibrahim. Okey, ini Nabi Ibrahim. Sekarang kita tanya pula, kita cek diri kita. Pernahkah kita macam untuk buat amal soleh? Kalau janganlah kita minta, ya Allah macam mana engkau hidupkan yang mati, aku mau tengok dulu. Ataupun kita cakap, ya Allah macam mana rupamu ya Allah. Itu kita tidak. Paling pun kita dapat petir kena sambar. Okey? Itu sekarang zaman kita tak boleh lah kita minta macam mana engkau hidupkan yang mati, macam mana engkau rupa kau. Itu semua kita tak boleh minta. Tapi kita boleh lakukan dengan apa bukti yang kita mau iman kita itu semakin menaik. Apa buktinya? Asif, apa buktinya Asif? Ayo, taat tu macam mana? Ikut perintah Allah tu macam mana? Dengan kita lakukan segala amal ibadah lah. Okey, kita sedekah, kita buat amal soleh, itulah bukti yang kita ingin. Kita ingin apa? Kita ingin iman kita tu bertambah. Tapi kalau kita buat amal soleh pun malas apa semua, itu bukan bukti yang kita ingin. Iman kita tu semakin bertambah. Tapi kita mesti satu tempat je. Kalau satu-satu lah. Kalau dua-dua lah. Kita nak mau 3, 4, 5. Okey? Dan ingat juga wayankus bil maksiyah. Iman ni dia akan berkurang, dia akan menurun apabila kita melakukan maksiat kepada Allah. Kalau kita banyak menipu, banyak mencuri, mengumpat dan sebagainya, ketahuilah itu iman kita akan semakin berkurang. Jadi jangan pelik kenapa kita rasa macam, aku rasa iman gue ni macam berkurang saja. Cuba cek, adakah kita selalu mengumpat, adakah kita selalu buat dosa lah. Itu kena tinggalkan. Untuk kita menaikkan iman kita, caranya taat, lakukan amal soleh, amal ibadah kepada Allah. Jadi seperti tadi contoh, siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Walaupun sudah dijamin syurga, Khalilullah, kekasih Allah, tapi tetap juga masih ingin imannya tu dinaikkan. Okey? Jadi dekat sini, wa in tuti'ullaha wa rasulahu ni, Allah mau bagi tahu kepada Arab Badui, kalau kamu mau cara untuk kamu lengkapkan iman kamu sudah Islam, untuk kamu dapat beriman sampai lengkap, caranya taat perintah Allah dan taat perintah Rasul. Okey, lepas tu Allah kata lagi, la yalitkum min a'malikum syai'an. Tidak mengurangkan sikit pun amalan kamu. Kalau kamu buat amal soleh, kamu tidak akan dikurangkan pun sedikit amal ibadah yang kamu lakukan tu. Apa yang Allah mau sampaikan dalam ayat ni? Apa yang Allah mau sampaikan dekat ayat ni? Tidak, sekiranya kamu taat Allah dan Rasul, maka tidak mengurangkan sedikit pun amal-amal ibadah kamu jika kamu lakukan. Sedikit pun tidak akan berkurang. Apa yang Allah mau sampaikan? Apa yang Allah mau bagi tahu pada Arab Badui? Apa ni? Tadi. Allah dan Rasul tu amal tidak akan sia-sia. Antaranya kalau kita beribadah
dengan ibadah kita tu kita taat semua apa yang Allah suruh. Maksudnya kita buat satu ibadah tu berlandaskan kita ikut apa yang Nabi ajar, maka tidak berkurang sedikit pun amalan kita. Tapi kalau Nabi tidak lakukan satu amal ibadah tu tapi kita buat juga, adakah akan bertambah kita punya amal ibadah tu? Bertambah pahala kita? Bahkan tidak dapat apa-apa. Boleh jadi dapat. Kenapa dapat dosa? Sebab buat amal soleh ni. Sebab tidak ikut, tidak taat perintah Allah dan perintah Rasul. Itu yang pertama. Lagi? Apa kaitan la yalidkum min a'malikum syai'an? Apa yang Allah mau bagi tahu kepada Arab Badui ni? Okey, Allah mau bagi tahu kepada Arab Badui ni. Allah mau, dekat ayat ni Allah mau bagi harapan ataupun Allah mau bagi semangat kepada Arab Badui ni. Okey. Kalau kamu buat amal soleh, amalan kamu tu tidak akan berkurang walaupun sedikit. Maksudnya, jika tidak berkurang maksudnya maksudnya bertambahlah. Allah mau bagi semangat kepada Arab Badui ni. Kalau kamu buat amal soleh, amalan kamu tu tidak akan berkurang, tetapi akan bertambah. Okey, kalau kita buat dosa, dan kita bertaubat, kita istighfar, lepas tu kita buat amal soleh, dosa tu akan terhapuslah, bahkan akan diubah jadi pahala. Apa dalil dia Muhammad kalau dosa tu kalau kita bertaubat? Hadis, ayat Quran. Tahu? Buka surah Furqan ayat berapa? Ayat 70 . Okey, jadi ayatnya Allah membagi tahu orang yang buat dosa, orang akan ditambahkan azab dan orang akan masuk dalam neraka. Pasal Allah bagi tahu dalam ayat ni illa, kecuali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kecuali illa man apa maksudnya? Siapa tabah, bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihan, dan dia beramal dengan amalan yang soleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Faulaika, maka mereka itulah, yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Allah ubah, yubaddilu ni maksudnya Allah ubah, Allah tukar sayyiatihim, dosa mereka tu, kepada hasanat, kepada pahala, kepada kebaikan. Jadi siapa yang dia bertaubat, dia beriman kepada Allah, lepas tu dia beramal soleh, maka dosa-dosa yang dia lakukan tu dihapuskan, bahkan ditukar menjadi pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa bukti yang Allah tu ghafur dalam ayat ni? Allah terima taubatnya. Kalau Rahim pula? Rahim dekat mana ayat ni? Dekat Ar-Rahim. Tengok ni, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ubah kejahatan mereka, dosa-dosa mereka tu menjadi pahala. Tengok betapa rahimnya, betapa penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat. Jadi ini yang Allah mau sampaikan, Allah mau bagi tahu kepada Arab Badui, Allah mau bagi semangat kepada Arab Badui ni. Kalau kamu buat amal soleh, amalan yang kamu lakukan tu tidak akan berkurang, bahkan akan bertambah. Dan kalau kamu buat dosa kamu tu akan dipadam dan ditukar kepada kebaikan. Okey, itu yang dosa. Cuba kalau bagi pahala. Macam mana pahala tu tidak berkurang, bahkan bertambah? Pahala dia tidak berkurang tapi bertambah. Apa contoh yang kita boleh bagi? Kalau dosa dia berkurang kan? Bila kita sudah minta ampun kepada Allah, bahkan diubah dosa itu menjadi pahala. Okey, sekarang pahala pula. Amal soleh, bila kita lakukan tidak berkurang tapi bertambah. Siapa boleh bagi dalil? Kalau kita bagi 1 dapat berapa?
Bila kita bagi 1 dapat 700. Coba buka surah ayat berapa? 261 261. Surah Al-Baqarah ayat 261. Okey. Jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan bagi orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka dalam jalan Allah, kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Seperti contoh seperti habbah ni apa habbah? Habbah ni biji benih. Okey, habbah ni biji benih. Anbatat sab'a sanabil. Apa maksud anbatat? Anbatat ni ada berapa? Satu benih ada 7 tangkai. Okey, satu benih ada 7 tangkai. Besar sikit. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam setiap satu tangkai tu, okey, dia macam ni. Satu tangkai benih, satu benih. Lepas tu akan tumbuh 7 tangkai. Dan setiap satu tangkai itu ada mi'atu habbah. Berapa tu? Satu tangkai itu ada 100. Maksudnya bila kita bagi kita bagi RM1, kita dapat berapa sebenarnya? Kalau kita bagi RM2, 10? Banyak lah kan? Banyak. Jadi tengok macam mana bila kita buat amal soleh tu tidak berkurang, bahkan akan bertambah. Satu benih 7 tangkai, dan setiap satu tangkai itu ada 100 buah lah, senang kata. Jadi tengok Allah kata wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah berkehendak atas siapa yang Allah ingin tambah, Allah tambah. Wallahu wasi'un alim. Okey. Jadi inilah contoh bukti bila kita buat amal soleh tu, amalan kita tidak akan berkurang, bahkan akan bertambah. Tengok, bila kita bagi 1, perumpamannya seperti kita bagi 700. Okey? Jelas? Cuba bagi. Jadi inilah yang Allah beri semangat kepada Arab Badui. Allah mau bagi mereka harapan. Kalau kamu buat amal soleh, maka tidak akan mengurangkan sedikit pun amalan-amalan yang kamu lakukan tu, bahkan akan bertambah. Okey? Lepas tu apa tadi? Yang pertama apa ayatnya Allah mau sampaikan pertama? Pertama, iman dengan Islam tidak sama, berbeza. Lepas yang kedua, untuk melengkapkan keimanan kamu sudah Islam, untuk kamu lengkapkan lagi imanan kamu tu, caranya adalah kena taat kepada Allah dan kepada Rasul. Yang keempat, untuk kita punya amalan tu tidak ditolak ataupun tidak berkurang ataupun sia-sia, caranya kena taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itu caranya. Okey, dan yang kelima, berapa tadi? 6 ke 5? 5 kan? 5, Allah mau bagi semangat kepada Arab Badui. Iaitu, inilah, kalau kamu lakukan amal soleh, maka amalan kamu tu akan ditambah, akan digandakan. Lepas tu, Allah tutup ayat ni dengan Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ghafur, Maha Pengampun, dan Maha Penyayang. Okey, biasanya bila Allah tutup ayat itu dengan sifatnya, Allah tutup Innallaha Ghafurur Rahim, mesti berkaitan dengan ayat sebelum ni. Jadi apa kaitan sifat ni dengan ayat sebelum ni? Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Apa kaitannya dengan ayat sebelum ni?
Okey, apa kaitan Ghafur dengan ayat sebelum ni? Taubat. Macam mana tu? Dekat part mana untuk Ghafur ni? Daripada ayat ni kalau sampailah sini. Dekat mana? Dekat mana bahagian Allah Maha Pengampun? Hah? Okey, apa kesalahan Arab Badui? Apa kesalahan yang mereka lakukan? Diorang dakwa, diorang mengaku kepada Nabi, diorang kata kami sudah beriman. Jadi Allah mau bagi tahu, jangan risau. Walaupun kamu melakukan kesalahan, ketahuilah Allah Maha Pengampun. Itu kaitan dengan ayat sebelum ni. Okey, kamu mengaku kamu beriman, itu adalah satu kesalahan. Okey, tapi jangan risau, jangan bersedih sebab Allah tu Maha Pengampun. Maka bertaubatlah. Okey, Rahim pula dekat mana? Maha Penyayang pula dekat la yalitskum min a'malikum syai'an. Tidak mengurangkan sedikit pun amalan soleh yang kamu lakukan. Jadi di sini kita dapat tahu, kita dapat pengajaran bahawa betapa adil dan betapa Maha Penyayangnya Allah. Kalau kita buat dosa, kita dapat berapa? Dapat 1. Tapi kalau kita buat amal soleh 700. Bahkan dosa tu bila kita buat, dosa bila kita lakukan, apa tadi dalil tu begitu? Kalau kita bertaubat, beriman, beramal soleh, maka Allah ubah dosa tu menjadi pahala. Tengok betapa adil dan betapa rahimnya Allah. Okey? Jelas ayat untuk ayat 14 ni, ada apa-apa soalan? Jelas Ayat yang ke-15. Okey, ayat ni pula tentang Allah bagi tahu pula ini adalah orang beriman yang sebenar-benarnya. Ini adalah tahap orang beriman yang paling atas sudah ni. Inilah orang beriman. Mungkin kita tertanya, jadi siapa orang beriman tu? Siapa orang beriman tu? Allah cerita dalam ayat ni. Innama sesungguhnya al-mu'minun, orang-orang beriman, sesungguhnya hanyalah al-mu'minun, orang-orang beriman, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, billah, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian lam yartabu, tidak. Yartabu apa maksudnya? Mereka ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim, dan mereka berjihad bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan diri mereka, fi sabilillah, pada sabil jalan Allah. Okey. Jadi dalam ayat ni inilah Allah bagi tahu. Kita tertanya, siapa tu sebenarnya orang beriman? Siapa mereka? Inilah sifat-sifat orang beriman yang sebenar-benarnya, yaitu mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Okey, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lepas tu mereka tidak ragu-ragu. Okey? Mereka tidak ragu-ragu. Kalau dia ragu-ragu, adakah mereka beriman? Belum. Tapi orang beriman yang betul-betul benar-benar beriman adalah mereka tidak ragu-ragu dengan kepercayaan mereka kepada Allah, kepercayaan mereka kepada Rasulnya. Lepas tu, orang sudah beriman, mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dan dengan harta mereka dan diri mereka pada
jalan Allah. Diri mereka dan harta mereka untuk apa? Adakah untuk kepentingan diri sendiri? Tidak, tapi untuk fisabilillah, pada jalan Allah. Untuk di jalan Allah. Lepas tu Allah tutup ayat ni dengan ulaika humus shadiqun. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah humus shadiqun, orang yang jujur. Inilah orang yang jujur. Jujur dengan apa? Jujur? Percaya Allah. Jujur dengan keimanan mereka. Okey, yang mereka berjihad dengan harta mereka, dengan diri mereka pada jalan Allah. Mereka tidak ragu-ragu beriman. Itulah orang yang as-shadiqun. Inilah orang yang sebenar-benarnya beriman. Okey. Cuba buka surah Furqan. Ayat berapa tu? Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 10. Okey, masa ni dalam peperangan Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-10. Ayat 10. Jadi peperangan Ahzab ni boleh katakan keadaannya orang mukmin ni, orang muslimin, tentera muslimin sedang berperang dengan satu tentera yang macam mana? Dia ibarat US, lepas tu apa lagi? China. Lepas tu apa lagi? Rusia. Diorang bergabung serang Malaysia. Ibarat macam tu. Menunjukkan besarnya peperangan ni sampai berkumpulan yang sangat besar ingin berperang. Jadi kalau kita dalam kondisi itu, apa perasaan kita? Yang mati awal lah kan kita. Okey, sebab tentera besar ni bergabung. Okey, tapi kita tengok di sini dalam ayat ni ada dua apa nak kata? Reaction diorang. Ada dua perasaan. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ketika datang tentera Ahzab ni daripada atas dan bawah mereka. Maksudnya depan belakang dorang tu. Bila nampak sudah tentera Ahzab ramai ni, sebab dorang kan bergabung dengan kumpulan yang besar. Jadi sudah tentu ramai. Lepas tu wa izzagatil absaru wa balagatil qulub. Lepas tu dorang punya, bila dorang tengok tentera Ahzab tu, bila dorang tengok Ahzab yang sangat ramai ni, dorang punya mata tu sampai terbeliak. Mata tu sampai terbeliak. Lepas tu wabalagatil qulubu al-khanajir, dan diorang punya hati ni sampai ke halkum. Seolah-olah orang tu mati lah ni, memang tiada harapan sudah, memang matilah. Lepas tu watazunnuna billahi zannu, dan mereka bersangka lah, macam-macam sangkaan. Bersangka kepada Allah tu macam-macam sangkaan. Orang ramai sudah ni, memang habisnya ni, mata terbeliak. Lepas tu nyawa tu sampai halkum sudah, seolah-olah mau mati sudah. Itu perasaan orang. Lepas tu turun lagi. Hunalika tubliya al-mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dan pada ketika ini ditimpa kepada orang-orang beriman goncangan yang sangat dahsyat. Pada masa ni, pada peperangan Ahzab, memang digoncangnya perasaan orang beriman ni sedahsyat-dahsyatnya. Okey? Lepas tu wa idh yaqulul munafiqun, dan ketika ini berkatanya orang munafik, walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang ada penyakit pada hati mereka. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Okey? Apa yang Allah janjikan dan Rasulnya, apa yang Allah dan Rasul janjikan ni illa gurura. Apa maksud gurura? Tidaklah hanya apa tu? Macam satu penipuan. Kata kami menang, kata kita akan berjaya, tapi ni semua penipuan ni. Dengan tentera yang besar semua ni memang confirm kalah.
Janji Allah dan Rasul ni memang tidak boleh pakai. Satu penipuan yang besar. Okey, lepas tu ini sifat orang munafik. Okey, sifat orang munafik. Apa tadi sifat mereka? Apa sifat orang munafik? Ni perasaan yang pertama. Mata terberak, lepas tu jantung hati tu sampai halkum. Okey, lepas tu orang kata pula perjanjian Allah dengan Rasul ni memang satu penipuan yang penipuan lah. Okey. Ini perasaan orang-orang munafik. Kita pergi pula perasaan orang beriman dalam ayat yang keberapa tu? Bukan. Ayat berapa? 20. Sebenarnya. Bukan ke lah? Saya tengok dah. Ni. Ayat berapa ni? Ayat ke-22 surah Ahzab juga. Ni pula menunjukkan, menggambarkan perasaan orang beriman pula. Tadi orang munafik, sekarang orang beriman. Lepas tu walamma ra'al mu'minun, dan tatkala orang beriman ni dia tengok tentera Ahzab ni. Okey, orang beriman mereka tengok pula tentera Ahzab, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Inilah apa yang dijanjikan kepada kami oleh Allah dan Rasul. Orang kata inilah apa yang Allah janjikan kepada kami. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan inilah yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Wa ma zadahum illa imana wa taslima, dan tidaklah bertambah kepada mereka ni melainkan iman dan mereka semakin serah diri kepada Allah. Dalam kondisi, dalam keadaan yang tengah memang ramai tentera, memang tipislah untuk dapat kemenangan tu. Tapi apa orang cakap? Adakah orang kata macam tadi, apa yang Allah janji ni memang penipuan lah? Adakah orang kata macam tu? Tidak, tapi apa yang orang kata? Inilah apa yang Allah dan Rasul janjikan. Inilah yang dijanjikan. Dan inilah yang mereka benarkan. Lepas tu dikata lagi, wa ma zadahum, dan tidaklah bertambah iman mereka tu, melainkan iman mereka tu bertambah. Tidak ada yang bertambah melainkan iman mereka, dan mereka semakin menyerahkan diri kepada Allah. Jadi inilah orang yang dia betul-betul, dia benar-benar serahkan dirinya kepada Allah. Inilah orang sebenar-benarnya orang yang beriman. Cuba kita bayangkan kalau kita berada di condition macam ni. Agak-agak kita boleh tak macam, inilah apa yang Allah janjikan. Okey, lepas tu bertambah lagi iman kita. Okey, boleh ni. Ataupun apa perasaan kita masa tu? Mestilah kita takut, mau lari semua. Betul sih? Sebab memang tentera tu masa tu sangat ramai. Okey, tentera yang sangat ramai. Lepas tu dalam kondisi yang bergabung kumpulan ni, memang dia orang rasa kalah ni kita. Okey. Cuba kita kembali kepada ayat kita. Jadi inilah sifat orang beriman yang sebenar-benarnya. Okey. Tadi kita sudah bagi satu contoh. Kita bagi contoh daripada surah Ahzab. Okey. Macam mana sifat munafik? Mereka kata janji Allah dan Rasul itu adalah satu penipuan. Lepas tu kalau orang beriman? Itu kalau orang beriman. Mereka percaya apa yang Allah janjikan tu. Walaupun mereka sudah tengok. Mereka sudah tengok, ni habisnya ni, memang tiada. Memang kalau kita tengok, kita dalam situasi tu memang kita rasa memang tak boleh menang ni. Tapi dia tak kata macam tu. Dia kata inilah apa yang Allah janjikan dan apa yang Rasul janjikan. Okey? Bahkan bertambah lagi iman mereka. Jadi habis ayat kita. Sampai ayat 15. Okey, jadi ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Berkenaan dua ayat ni? Semua jelas kan? Boleh faham? Amma faham berapa peratus mah?
Okey, jadi apa pengajaran yang kita dapat daripada dua ayat ni? Bila kita sudah tadabbur, yang orang Arab Badui ni mereka mengatakan mereka sudah beriman. Sebenarnya tidak, mereka baru Islam. Lepas tu Allah ceritakan lagi dalam ayat ni sifat orang beriman yang sebenar-benarnya. Apa pengajaran yang kita dapat secara keseluruhan? Sabar ya, satu orang dulu. Siapa nama dia? Muaz. Muhasabah diri. Muhasabah diri. Kita ni betul beriman ke tak? Jadi pengajaran daripada akhuna Muaz, dia kata kita cek diri kita, muhasabah diri kita, adakah kita benar-benar sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa boleh bagi tahu anda di sini siapa dia sudah beriman betul-betul? Ayo, jadi kita cek diri kita. Itu ini tadi ayat yang ke-15. Sifat orang beriman yang sebenar-benarnya. Apa sifatnya? Percaya Allah dan Rasul. Lepas tu orang berjihad dengan harta mereka dan diri mereka fi sabilillah. Kita biasanya duit kita habis pergi mana? JTT kan? Mana lagi? Macam-macam lah. Duit kita bukan untuk di jalan Allah. Okay? Paling pun untuk kepentingan diri sendiri, untuk style, untuk kepuasan dunia. Betul tak pun tidak? Jadi bila kita sudah tadabbur ayat ni, kita ubahlah kita punya mindset. Sedekahlah duit tu dengan kawan-kawan. Okay? Barulah kita dapat sebenar-benarnya jiwa orang yang beriman. Okay? Kalau kita bagi satu pun dapat berapa? Okay? Banyakkanlah bersedekah. Ada lagi? Apa ada pengajaran selain daripada Muaz? Ama ada lagi mah? Kita perlu jadi orang beriman. Memang kena beriman. Kalau tak beriman, masuk mana? Kalau kita beriman sudah tentu kita apa tadi? Pengajaran daripada Basri, Islam sudah tentu beriman. Okey? Ada lagi? Sudah? Okey. Jadi semoga kita dapat mengamalkan ayat-ayat yang kita sudah tadabbur ni. Okey, kita dapat amal. Lepas tu kita sampaikan kepada orang lain. Mungkin kita sampaikan kepada adik-beradik kita, kita sampaikan kepada keluarga kita, kita sampaikan pada kawan-kawan kita, semua boleh. Okey? Semoga kita tergolong daripada orang yang beriman sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang salah, yang buruk datang daripada diri sendiri, yang baik datang daripada Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.